sebelum ni kau dah bagi kebenaran, tiba-tiba kau nak bagi hukuman kat dia. Kenapa sebelum ni kau tak check sebetulnya? Dan aku memang antara dalam kalangan anda semua yang mengatakan pemain tersebut betul dan Malaysia betul. FIFA salah pada awalnya. Okay, baik. Selepas secara formalnya Malaysia dilondehkan, kalau bahasa kasarnya dibogelkan. nak ceritanya, kalau tak ada 7 player warisan pun, aku berpendapat yang Malaysia still boleh fight untuk layak ke Piala Fight Asia ataupun di Kitai. Tak di Kitai. Kita masih lagi status pasukan terbaik ASEAN. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Borak Sorak, podcast yang menceritakan tentang bola sepak tempatan. Hari ini aku berada di Stadium Selayang. Macam biasa kita outdoor, tapi hari ni kita outdoor dekat stadium First time outdoor dekat Stadium Selayang Kalau nak dengar kita cerita pasal bola sepak tempatan, dengarkan di Sorak Media dan juga Borak Sorak. Kalau nak baca, kita cerita pasal bola sepak tempatan, kelab-kelab yang bermain dalam Liga Super, korang dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 dan masih bernyawa untuk musim 2024-2025. Dan hari ini aku bersama dengan salah seorang penulisnya. Baik. Ustaz Zeleng. Janganlah Ustaz. Panggil Azlin je macam biasa. Ustaz kat sekolah boleh? Kita panggil Zeleng boleh. Leng boleh. Leng. Macam tak biasa pula awak ni. Kita bersama dengan Zeleng lah. Daripada aku selalu salah calculation 4-3-3 atau 4-4-3. Biasa. Kalau semua nak tahu, buku ni pun dah kali kedua dah. Yang atas dia tu dia jadi 4-4-3. Padahal 4-3-3 tapi bawahnya betul. 4-3-3 merupakan portal sukan bola sepak Malaysia. Betul. Ada cover EPL tak setakat ni? Cover EPL memang ada lah, tapi kita cover secara jujurnya untuk kita troll lah. Kita troll semua tim. Tak kira kau MU, Arsenal, MC, Liverpool, apa sekalipun, kau kalah je memang kau kena. Adakah itu portal troll? Troll EPL, yes. Oh, EPL troll lah. EPL troll. Liga Malaysia tak berani troll? Liga Malaysia kita tak troll lah, sebab kita buat yang proper lah. Okay. Awak ni awal betul lah. Saja betul je. So, memandangkan kita bersama dengan Zeleng. Zeleng ni kalau korang tahu merupakan jurnalis profesional lah. Semi pro. Jadi apa-apa berita, apa-apa cerita berkenaan dengan bola sepak Malaysia ada dalam kepala otak dia, dalam poket dia. Tak adalah poket sangat. Cuma kali ni kita nak cerita pasal 7 player warisan kontroversi . Ini panas ni. Setakat hari kita shoot ni, kita belum dapat keputusan daripada KAS lagi. Betul. Katanya KAS dah buat pendengaran kes pada hari Jumaat, pada hari Khamis. Betul. 26 hari bulan. Cuma keputusannya dah ada, cuma tak diumumkan lagi. Betul. Katanya akan diumumkan pada minggu hadapan. So banyak spekulasi bermain-main di media sosial, media perdana. Ramai orang komen ni. Aku pun ada pendapat aku sendiri, tapi hari ni aku nak dengar pendapat seorang jurnalis semi profesional. Kuat sangat disebut tu. Saja aku nak baik. Supaya pendapat kau tu lebih kredibel lah. So pendapat pun semi pro lah. Bukan pendapat pro Pendapat masing-masing. Ada pendapat positif, ada pendapat negatif. Betul. Kalau kau tanya aku ada pendapat aku sendiri, which is aku daripada awal dan daripada pembacaan yang aku ada lah, aku rasa daripada segi perlembagaan Malaysia, player ni bertaraf warga negara lah daripada segi perlembagaan. Tapi bila bawa kepada FIFA, itu dekat situ mungkin tak mencapai kriteria FIFA. Betul. Itu pendapat aku. Jadi bila dengan keputusan KAS nanti, aku rasa agak negatif tau. Mungkin orang akan pertikaikan aku punya pendapat. Baik.
Tapi kalau tanya pendapat personal aku, susah sebenarnya KAS nak buat keputusan yang positif which is memihak kepada pasukan Harimau Malaya. Sikit pun tak ada. Berapa persen agak-agak? Aku rasa dia lebih kepada memihak kepada player tu. Okey, baik. Tidak memihak daripada kepada pasukan negara. FAM dengan pasukan negara, aku rasa dia tak memihak sebab yalah, yang bersalah hanya pasukan, yang bersalah yang tu dianiayanya adalah pemain. Ya. Contoh, baik. Faham? Sebab ada pendapat juga yang mengatakan apa yang dibawa, apa FAM macam nak cakap perkara yang dibawa oleh FAM ke KAS adalah untuk mengurangkan atau menghapuskan Hukuman kepada player. Baik. Ada orang bukan kepada badan induk tu. Betul. Baik, faham. So ada orang yang mengatakan perkara itu sahaja yang dibawa. So hukuman yang telah dilakukan FIFA yang mengatakan player-player ni tak sah taraf di peringkat FIFA, itu diorang memang tak boleh nak buat apa, consider keputusan FIFA tu betul lah. Betul. Itu antara yang aku baca. Aku tak pasti apa benda sangat yang dibawa ke KAS, tapi kalau kau tanya aku, personally itulah, aku tak rasa ada manis-manis lah. Manis-manis. Tapi itu aku. Baik. Kau pula macam mana? Baik, kalau sebelum tu terima kasih Kai. Sorak Media jemput pada hari ini. Baik, kita sambung balik yang pemain warisan ni, 7 pemain warisan ni. Sebelum ni kita dah banyak dah dengar spekulasi. Sebenarnya perkara tersebut memang mengejutkan aku secara personally. Okay. Aku pada awal lah, kita throwback sikit, aku kata tak mungkin lah kan FIFA nak hukum 7 orang ni, sebab sebelum ni kau dah bagi kebenaran, tiba-tiba kau nak bagi hukuman kat dia. Kenapa sebelum ni kau tak check sebetulnya? Dan aku memang antara dalam kalangan anda semua yang mengatakan pemain tersebut betul dan Malaysia betul, FIFA salah pada awalnya. Okay, baik. Selepas secara formalnya Malaysia dilondehkan, kalau bahasa kasarnya dibogelkan. Makin hari makin teruk, makin hari makin tak nampak bayang. Makin terkeluar bukti-bukti yang lebih jelas. Makin terkeluar bukti-bukti yang jelas bahawa pemain-pemain warisan ni dikaitkan dengan sindiket pemalsuan dokumen. Scam lah. Kan? Scam lah. Lebih kurang scam lah. Jadi benda tu berlalu, pemain pun tak boleh main apa semua, Malaysia pun kena tolak mata apa semua. Jadi sampai satu masa FIFA keluarkan statement, pemain tu boleh main balik. Jadi bila player tu boleh main balik, kat situ AFC pun macam Setiausaha Agung dia ada bagi tahu, susah FIFA nak bagi kebenaran untuk penggantungan sementara ni. Sebab kalau yang lain minta pun berapa kerat je pernah dapat, rasa jarang ada yang dapat. Tapi Malaysia ni macam ada peluang untuk menang, tapi menang dia kata dari side pemain, bukan daripada side pasukan tu sendiri. Jadi kalau untuk backup pemain rasanya boleh, tak ada masalah kan. Kalau untuk backup pasukan rasanya mungkin paling utama dia kecuaian kepada badan induk tu sendiri lah. Nak salahkan yang buat kerja sebelum ni dah gantung kerja dia punya SU. Lepas tu tarik balik, kita bagi dia kerja balik. So bermakna kat situ badan induk tu yang salah. Dia tak check betul-betul. Kalau pendapat kau sekarang ni dah sampai ke KAS. Sekarang KAS sepatutnya akan keluar keputusan akhir. Kau rasa apa keputusan yang akan dikeluarkan? Aku setuju dengan pendapat kau tadi. Keputusan yang akan dikeluarkan, aku rasa tak banyak, sikit pun akan memihak kepada pemain. Untuk memihak kepada Malaysia, sebab kalau kita baca paper pun, online punya artikel pun, kita tak jumpa yang menulis skuad negara ni akan boleh main Piala Asia balik kan. Kebanyakan yang kita jumpa, pemain boleh main, pemain boleh teruskan karier, pemain boleh main bola apa semua, tapi untuk skuad negara tak jumpa. Dan aku rasa kemenangan akan berpihak kepada pemain. Masa pendengaran yang first dulu, pemain sendiri pun kata dia pun tak tahu orang lain yang dia pun katanya di scam lah. Dia pun orang tengah yang settlekan, tak pandai baca kontrak, tak pandai baca kontrak tu, apa orang panggil, surat tu kan. Surat warga negara dia. Surat warga negara tu tak ada dalam bahasa dia, so susah, tak ada translator. Jadi pemain dah deny benda tu, dah tolak.
dan memang dia kata dia pun tak tahu. So sekarang ni memang badan induk yang salah. So kau rasa player akan kurangkan hukuman ke atau dilepaskan daripada hukuman pergantungan ke atau macam mana? Kau rasa lah. Ini rasa lah. Rasanya paling macam aku cakap tadi, tak banyak sikit akan dikurangkan hukuman. Still kena hukum lah. Still kena hukum, mungkin dari segi bayaran. Kita tahu FIFA ni kalau bab mendenda memang dia power. So mungkin akan kena bayar duit lagi kot. Dan hukuman untuk bulan gantung bermain tu rasa akan jadi lagi sikit ataupun dah tak digantung sebab sekarang ni diorang dah boleh bermain secara sementara. Kalau daripada segi hukuman kepada pasukan kebangsaan, kepada FAM, mungkin akan sama macam Timor Leste. Mungkin akan macam mana Timor Leste? Timor Leste berapa siri tak boleh main untuk international. Maknanya tak dikira lah. Dan pemain dia pun sekali memang kalah. Memang confirm Timor Leste tu tipu 12 orang buat pemalsuan dokumen, memang sah. Kalah dan dia orang pun memang tak melawan. Tapi Malaysia ni cuba untuk fight lah. Macam tu. So kau rasa Malaysia akan kalah dengan FIFA? Maksudnya keputusan CAS tu tak memihak kepada skuad kebangsaan Malaysia. So Malaysia tak pergi Piala Asia lah. Keputusan memihak kepada pemain dan tak memihak kepada badan induk. Tapi kalau memihak kepada badan induk, boleh kata agak ajaib lah FIFA memberikan sedikit manis-manis kepada untuk isu yang sebesar ni. Apa yang kemungkinan boleh berlaku kalau keputusan tu positif? Keputusan apa yang kemungkinan boleh berlaku kalau keputusan tu positif? Keputusan positif mungkin pada pandangan aku aku tak duduk dalam organisasi FAM. Kalau ini based on pendapat media. Kau ada kawan-kawan media bincang ke, discuss ke? Dari segi domestik rasanya mungkin akan restructure balik kot dia punya organisasi FAM tu sendiri. Mungkin dibuat oleh FAM tu, mungkin AFC. Dibuat oleh FIFA ataupun AFC tu. Sekarang AFC take over FAM lah. Betul. Sekarang aku tak kisah sangat FAM tu. Aku nak tahu apa pendapat kau dengan skuad kebangsaan ni. Apa yang akan berlaku dengan skuad kebangsaan? Digantung ke? Mungkin seperti yang sedia maklum akan digantung dan tak akan bermain di Piala Asia 2027. Tapi kalau tiba-tiba keputusan CAS tu positif, so apa-apa yang match yang FIFA batalkan sebelum ni dikembalikan semula point. Ada kemungkinan macam tu tak? FIFA ni kita tak boleh nak jangka sebab yang dapat kelulusan bermain sementara ni pun tak dijangka sebenarnya. Itu daripada CAS lah. Itu daripada CAS kan. Memang tak dijangka dia boleh bagi macam tu sebab susahlah nak dapat. FIFA ni kita tahu dia macam mana kan. Aku jauh di sudut hati aku. Aku mengharapkan CAS buat keputusan yang mengatakan hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA tu adalah hukuman yang tidak tepat. Dan sebenarnya FIFA yang bersalah sebab daripada awal dah luluskan, macam kau cerita tadi lah, daripada awal dah luluskan, tapi tiba-tiba tarik balik kelulusan tu. Aku mengharapkan cerita tu ke arah itulah kalau positif. Tapi macam aku cerita awal-awal tadi, kemungkinan susah dengan nak jadi benda tu lah. Susah untuk skuad kebangsaan. Ya. Keputusan CAS mungkin memang 100% memihak kepada player lah. Mungkin lah. Aku rasa dia tak akan anaya pemain. Dari segi pendengaran sendiri pun aku rasa kenyataan pemain tak akan berubah. Daripada yang pertama dia ada keluarkan statement beratur muka surat tu, aku rasa dia tak akan berubah pun benda tu. Cuma daripada sudut player tu tak ambil pot pasal proses-proses untuk dapat kewarganegaraan ni macam tak logik juga lah. Betul. Itu yang sedikit tricky juga kot bila CAS nak buat keputusan. Yang mana kau nak tukar warga negara tapi kau tak teliti betul-betul. Pelik benda tu sebab benda ni bukan kecil punya benda. Kalau kau nak beli motor ke, nak beli bola sebiji ke, pilih nak kahwin ke. Nak kahwin boleh tukar-tukar pasangan. Ini berani ke? Tak contoh. Ini kewarganegaraan ni, lagi-lagi dekat Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia ni dia tak boleh 2-3 kewarganegaraan. Dia tak boleh 2-3 pegang pasport. Dia kena satu kewarganegaraan je. Jadi
apabila mendapat kewarganegaraan Malaysia, so kalau dia ada kewarganegaraan Spain sebelum ni, dia kena melepaskan kewarganegaraan dia tu. Jadi aku rasa macam dekat situ yang sedikit macam macam boleh dipersoalkan lah. Asal takkan kau sendiri tak ambil pot pasal isu besar tu. So sekarang ni pemain tu ada IC biru lah. Ya. Dalam IC biru tu ada RM100 tak? Agak-agak boleh pakai dekat Sweetmart ni. Aku rasa dia tak ambil pot pun RM100 tu. Kalau dia tak guna, mungkin kita boleh guna kot. Mungkin kita boleh pinjam IC. Tahun lepas IC punya dia. aku rasa tak guna lagi tu. Sebab dia dapat warga negara tahun lepas kan. 100 tahun ni dah dapat dah masuk. Tak guna ke? Tahun lepas dah burn lah. Tahun ni lah kalau diguna pun. Cuma itu lah daripada sudut ralat sikit lah kalau kita tak pergi Piala Asia. Itu je lah sebenarnya. Dengan pasukan yang macam ni, standard yang kita ada, rasa memang wajar dan kita perlu pergi. Sebab dengan tim yang macam ni, rasa lebih better daripada yang sebelum ni punya tim. Rasa ini paling baik lah. Paling solid lah. Paling solid lah. Memang solid teruk lah. Dan kalau kita pergi dengan tim ni pun, di Piala Asia mungkin kita fight lah. Mungkin fight lah. Yang hari tu pun fight. Cuma macam tu lah. Cuma lagi satu ralat, kalau tak ada 7 player ni pun, aku rasa Malaysia masih lagi ada harapan untuk layak ke Piala Asia sebenarnya. Dengan momentum Kim Panggon dan seterusnya Peter Kalimowski, aku rasa skuad Harimau Malaya tak adalah teruk sangat. Betul. Tapi dengan kemasukan 7 player ni, dia menambah lagi positif lah daripada gameplay. Betul. Cuma kalau tak ada pun sebenarnya kita ada harapan untuk layak. Sebelum ni pun tak ada juga yang masa kita pergi sebelum ni kan. Kita pakai yang naturalisasi warisan yang memang dah ada. Still squad Malaysia masih solid lah, player-player lokal. Kalau pakai yang sebelum ni dan ditambah dengan pemain warisan naturalisasi baru. Contoh macam sekarang ada Jordan Mintah apa semua kan. Kita masukkan naturalisasi, warisan tak masuk lah. Warisan 7 ni kita buang. Yang ada baru sekarang kita top up, rasa macam mana? Aku rasa boleh. Cuma dengan Vietnam dia tak se-solid sampai 4-0 tu lah. Okay. Dia akan fight macam biasa lah. Vietnam, Thailand ni kalau kita jumpa, dia akan fight. Cuma kalau ada Bergson, Hidalgo, Galifoko sikit. Galifoko lah. Okay, backup. So kalau tambah 3 player ni, aku rasa ada advantage lah untuk Malaysia sebenarnya. Ini cerita kalau tanpa 7 player warisan. Minat Bergson lah? Tak sangat lah. Sebab kalau kau tanya aku minat Bergson ke tak, aku rasa Bergson macam short term lah. Short term. Dia lah dengan umur dia. Dengan umur. Dengan umur dia sekarang, kita faham lah. Tapi nak ceritanya, kalau tak ada 7 player warisan pun, aku berpendapat yang Malaysia still boleh fight untuk layak ke Piala Asia. Fight ataupun di Kitai? Tak di Kitai. Kita masih lagi status pasukan terbaik ASEAN. Baik. Di bawah sikit ASEAN Tenggara. Baik. Di bawah sikit Thailand dengan Vietnam lah. Baik. Betul lah, kita top 3 lah biasa. Kita masih top 3 lah. Dan kalau nak masuk Indonesia pun boleh top 4. Setakat ni kita tak pernah lawan Indonesia lagi. Setakat Betul. di era yang tak orang lawan naturalisasi, orang duk warisan ni, kita tak pernah sekali pun lawan. Betul. Untuk under 23 memang kita dah pernah main kan. Tu tak rasa terjejas. Untuk national team ni kena ada sekali lawan tu baru kita tahu. Ini piala ni lah. Hyundai ASEAN. ASEAN Cup. ASEAN Cup. InsyaAllah kita akan jumpa Indonesia. Tapi kalau kau tanya aku, kita masih lagi top team dekat Asia Tenggara lah. Tak adalah teruk sangat sampai kena bantai ke apa. So kalau pendapat aku, tanpa 7 player warisan tu pun sebenarnya boleh fight lagi lah untuk layak Piala Asia. Tapi kalau ada tu menambah lagi power lah. Power dia, rasa dia tu. Cuma bila tambah tu ada problem lah. Itu masalah dia tu. Sebab kita nampak terlalu smooth pergerakan tu. Dia umumkan kita ada pemain warisan di posisi sekian-sekian, negara sekian-sekian. Bila masuk, naik, power. Bila kena sekali jatuh, itu jam gelap. Itu je yang rasa ralat sikit lah. Sebab proses tu macam tak smooth lah. Sehingga menjadi bualan satu dunia lah. Betul. Kita dah seperti yang aku cakap tadi, kita dah dibogelkan seluruh dunia. Satu dunia bercakap, Malaysia macam ni, Malaysia macam ni.
Ada pula yang mempersoalkan Jabatan Pendaftaran Negara. Betul. Sewenang-wenangnya memberikan warga negara kepada orang. Dan dia orang pun tak tahu. Dia kata, oh saya daripada Badan Induk yang submit. So kami tengok kriteria kami dah lulus, so kami bagi. Dan bila tanya Badan Induk balik, oh pemain memang ada macam ni. Bila check dengan FIFA pun pening. Itu yang tak syok Dan isu-isu ni yang menyebabkan FAM telah dihukum lah oleh FIFA dan juga AFC sekarang tengah take over FAM. Betul. Macam aku cakap tadi lah, aku macam tak ambil pot sangat lah pasal FAM. Cuma kalau kita nak bincang pasal FAM ni, mungkin kita akan kena buat podcast satu sesi yang lain lah. Yang paling latest, tambah sikit celah, minggu ni kalau kau tahu, FAM kena denda lagi sebab lambat submit game Negeri Sembilan lawan Timor Leste. Tahu? Submit apa ya? Submit game friendly itu. Kalau ingat, itu game yang Negeri Sembilan lawan Timor Leste dekat Paroi. Negeri Sembilan menang 2-0 sebelum Timor Leste lawan Tajikistan. Tajikistan ke apa untuk ASEAN punya ni lah, ASEAN punya game ni. So sebabkan FAM lambat submit, AFC denda lagi. Bertambah lagi. Itulah FAM. So, awak buat kerja lah kan. Lambat submit dekat universiti, tak jalan dah program. Aku rasa sebab ni lah FAM tengah serabut pasal kes 7 player warisan. Benda-benda lain memang dah tak ambil pot lah. Pegawai-pegawai dia pun aku pun tak tahu lah. Pegawai-pegawai pun dah demotivate ke apa ke. Malas nak buat kerja lah. Mood masuk kerja pun paskat buat tak tahu. Paskat pun asyik kena hentam ya. So buka mungkin Facebook je banyak. Buka Facebook, IG je banyak kena hentam. Satu keputusan yang betul lah kalau macam tu FIFA buat kepada FAM. Betul. Untuk membubarkan FAM. Betul. So AFC take over untuk restructure balik FAM. Betul. Setakat masa ni memang masa terbaik untuk reset. So hopefully bila reset FAM, dia reset juga bola sepak Malaysia lah. Dia bukan mengkuburkan. Aku rasa reset daripada segi pembangunan dia lah. Daripada pembangunan akar umbi sampailah ke profesional. Betul. So aku harap begitulah. Tapi kita kalau nak bincang pasal restructure FAM apa semua ni, kita bincang besar di yang lain lah. Betul. Sebab kita nak fokus kepada 7 player warisan. Aku rasa tu je lah kot pasal 7 player warisan. Sebab kita pun nak komen banyak sangat tak boleh juga. Betul. Sebab kita akan dapat keputusan dia dalam masa, kalau aku upload ni dalam seminggu 2-3 hari lagi kot. Betul. Kita akan dapat keputusan tu, keputusan yang solid. Betul. Sebab apa yang aku baca, kenapa CAS tak terus announce keputusannya, sebabnya katanya ini adalah satu kes yang berprofil tinggi. Jadi dia tengah meminta kebenaran FAM ke FIFA sama ada nak reveal terus dalam website CAS ataupun nak hold dulu, kena buat proper announcement ke macam mana, sebab dia kes berprofil tinggi. Takut ada perkara-perkara sulit. Betul. Yang tak nak di-announce ke apa. Macam that's why macam sebelum ni dia main announce je. Main announce je. Terkejut orang. Sebab CAS announce bukan announce buat apa press conference. Dia upload dokumen dalam press release lah. Yes. Upload PDF dekat kali website dia bagi, je. Beratus lah. Tapi kali ni mungkin CAS bukan mungkin lah, CAS berpendapat ini kes berprofil tinggi, jadi dia hold dulu keputusan sehingga diorang buat press conference dijangka pada minggu ni lah, minggu hadapannya lah, selepas dia membuat pendengaran kes tu. Aku boleh simpulkan macam ni kot. Kita bersetuju yang CAS mungkin keputusan CAS mungkin memihak kepada player. Setuju. Cuma keputusan tu mungkin tak memihak kepada pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Kita ada dua, sama ada kita nak backup player ataupun backup negara. Kalau kita backup negara, kita hilang player. Kalau kita backup player, mungkin salah satunya akan dikorbankan lah. Tapi jauh di sudut hati kita nak semua keputusan ni positif dan memihak kepada kita, memihak kepada Malaysia lah. Which is memihak kepada player. Tak banyak pun sikit lah. Dua-dua kita nak menang. Macam aku cakap, aku ralat tak pergi Piala Asia. Aku dah plan lah nak beli tiket. Awal. Tuan rumah mana? Arab lah? Arab Saudi. Pakai jubah tu. Pakai jubah, habis bola pergi umrah. Steady. Kan? Itu plan yang terbaik lah. Tapi
Itulah aku ralat kalau tak pergi Piala Asia 2027 sebab Kalau tak pergi, kita nak tengok tim mana? Itu je aku ralat. Pasal FAM ke terbalik ke apa aku macam okey ya, boleh relax lagi lah. Sebab rata-rata memang tak memikirkan pasal badan induk. Rata-rata penyokong bola sepak kita ni, khususnya penyokong bola sepak Malaysia ni, memikirkan pemain dan juga skuad kebangsaan. Skuad kebangsaan bukan FAM kan. Dia national team. Lain. So bila yang senior terjejas, yang budak pun confirm terjejas. Akan Umbi dengan NFDP lagi sekarang ni, AMD lagi, so memang sedikit sebanyak akan mengubah lah. Lagi takut kalau bola sepak Malaysia di-ban. Macam yang berlaku dekat Indonesia. Betul. Kena ban sampai 2 tahun. Betul. Masa tu Liga dia boleh jalan ke tidak? Liga boleh jalan, tapi kelab ataupun skuad kebangsaan tu semua tak boleh main level international. So dia boleh main domestik je. Jadi apa yang akan berlaku, dia akan efek kepada ACL Elite, mata MA tu, MA ranking semua di-ban lah. Tapi di peringkat domestik bola sepak domestik tu masih sahaja berlangsung. Tapi macam tak ada ni lah. Macam tak syok lah. Orang semua tengok Piala Asia, kita takkan tengok Liga Super Liga Super pun kat luar kita duk main Liga Super je. Itu lah. So pasukan kebangsaan pun tak dapat main friendly match ke apa semua, tak dapat. So itu yang agak ralat sikit lah kalau betul di-ban. Dan bila di-ban, nak naik balik, lepas ni nak set friendly, kita tak boleh set dengan yang tim-tim yang top terus. Mesti kita akan start dengan Brunei. Bukan menidakkan Brunei, cuma yalah tim macam tu kan, level slow naik balik macam dulu lah. 147 zaman-zaman ranking 147 zaman profesor lu. Lawan Timor Leste, lawan Brunei, lawan Myanmar, level-level Asia Tenggara lah. Kita masih lagi ditakut yang itu lah. Sebab sekarang kita dah momentum lawan pak-pak Arab, boleh makan, boleh fight. Lawan Korea Selatan boleh seri kan. Tapi bila diganggu, di-ban, akan efek kepada pasukan kebangsaan juga. So itu antara ketakutan juga. Aku rasa tu je kot. Betul. Sebab lepas ni saya ada nak cerita sikit pasal baju ni dan momen untuk baju ni. Cerita sekarang. Baik. Kalau untuk baju ni, kalau kita tengok baju ni penuh dengan tanda tangan. Baju ni aku buat masa game Malaysia lawan Vietnam. Disclaimer lah, memang baju ni aku buat, name set semua, order, lepas tu price sendiri untuk dapatkan tanda tangan. Dan memang aspek hari tu untuk nombor 11 ni untuk Safawi sebenarnya. Safawi pakai 11. Tiba hari tu Emmanuel Makuka pula yang pakai. Okay, apa yang terjadi pada game tu kita menang 4-0. Terkejut lah menang kan. Tapi dengan tim yang macam tu, satu benda yang baru lah. Kita menang dengan tim yang baru macam tu, menang 4-0 banyak macam tu, power lah. Habis game macam biasa lah, saya memang pengkolek sign tegar kan. Jadi banyak sign. Bila turun bawah, mungkin ada silap step lah. Saya masuk terowong pemain. Yang pemain keluar tu, kalau saya Bukit Jalil, kat tangga tu pemain keluar. So saya tunggu kat situ, kawan saya tukar rekod. Dia rekod minta sign, settle minta sign, bergambar dengan semua. Dekat baju ni seorang je tak ada setakat ni, tak ada Facundo Garces. Yang lain 6 tu semua ada. 6 player warisan tu semua ada kat sini. Semua ada. Sebut saja Ete Hevel ke, Rodrigo Holgado ke, Iman ke, John Irazabal ke, siapa seorang lagi aku dah lupa dah ni. Gabriel Palmero pun ada. Semua ada, siap masuk sekali dengan gambar, semua ada kecuali Facundo Garces. Baik, settle game balik, esok upload. Gambar sign ni dan video sign ni mendapat tontonan dan like lebih kurang dalam 16k kot dekat IG. Dan komen pun rata-rata memang memuji lah pemain tersebut. Ada fan tanya cara macam mana dapat sign apa semua. Settle kat situ. So berbangga dengan diri sendiri lah, dapat like tinggi macam tu. Balik rumah esoknya ada call daripada nombor yang memang familiar, nombor orang dalam daripada FM. Kali pertama dia call, tak angkat. Memang sengaja tak angkat. Tak tahu dia tengok ke tidak, ikut lah. Kali kedua dia angkat, dia call, WhatsApp dulu. Kita WhatsApp, abang salam, ada apa ni kan. Dia kata nak bercakap sikit. Bila dia bercakap, dia pun macam mempersoalkan, Leng, macam mana kau boleh turun bawah ni kan? Guard tak jaga ke?
untuk dapatkan sign ni apa semua. Lepas tu dia cakap lah dah minta kebenaran guard sebab kita ada pass apa semua. Oh dia kata pass kau apa? Cakap lah pass wartawan biasa. Oh dia kata tak boleh macam ni sebab dia kata media, kebanyakan media nak tahu macam mana aku boleh turun sampai bawah sampai mendapatkan, kita panggil liputan lah kan. Orang persoalkan persoalkan macam mana boleh dapat serapat itu dengan pemain. Okay. Sebab orang lain tak dapat rapat macam tu kecuali di mix zone, tempat pemain keluar untuk masuk ke bas. Ni kita boleh jumpa, ambil gambar apa semua. Jadi diberi amaran lah oleh orang dalam FAM, kalau buat sekali lagi akan di-ban. Dan kita pun berjanji time tu itu adalah kali terakhir untuk kita buat macam tu. Dah lepas pada tu memang tak buat lah. Kita takut lah kena ban lah. Tak kena hukum lah, tak kena denda, ni tak ada bayar kena denda, denda, bayar tak ada. Itu cerita tentang JC ni ya. So JC ni menjadi satu JC yang mahal lah. Tunjuk sikit Lang. Dan kalau awak nak tahu, rasa inilah kot kali terakhir diorang main dekat Stadium Bukit Jalil dengan 7 pemain tu. Dan selepas tu diorang main dekat SI. Lepas tu barulah di ban. Ini semua 7 ada player lain selain 6 player pemain lain. Termasuk player lain. Ini itu rasanya macam Paulo Josue. Ada Paulo J kat Josue. belakang. 11 tu Iman. Nampak bawah tu? Yang mana? Oh itu Iman tu. Iman Lepas tu Makuka yang tengah. ujung dekat awak tu. Itu John Irazabal. Okay ni. Itu lupa lah. Banyak lupa lah. Yang tengah tu rasa Safawi dengan Luqman. Ni macam Luqman ni. Safawi dengan Luqman Hakim. Ini macam tulisan Jawi. Itu tak tahu, mungkin dia minat Jawi kot. Saya pun lupa dah. Tapi inilah antara cerita untuk JC ni. Depan tak ada. So JC ni mahal lah. JC ni mahal bagi saya lah. Tak rasa semua orang dapat sign semua player 7. Rasa tak, mungkin kebanyakan orang takkan dapat sebab dengan situasi sekarang ni. Untuk tengok diorang main balik untuk national, kita borak pasal national team kan. Untuk tengok balik diorang sarung baju national team tu dalam apa jua keadaan pun kita tak pasti lagi. Dan rasanya ni antara jersey orang terakhir lah kot dia sign untuk sebanyak ini. Macam itulah untuk mahal cerita jersey ni. Di call oleh orang dalam FAM untuk stopkan cara minta sign macam tu. Nak minta sign tak ada masalah, cuma dia tak bagi untuk minta dengan cara macam tu. Sebab dikira macam kita ni attack pemain lah. Sedangkan pemain tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma dia ada protokol dia lah. Salah tetap salah. Saya mengaku lah salah saya. Macam tu. Okay, itu pengalaman Zeleng lah. Kalau tidak, kalau masih diteruskan lagi mungkin akan di-ban lah. Mungkin tak akan dapat apa-apa advantage daripada FAM sendirilah untuk pass ke apa. So sepatutnya dapatkan sign ni dekat bahagian mana? Mid zone mid zone. Untuk masa pemain keluar nak balik naik bas tu, time tu lah dapat. Cuma time tu ialah bertembung dengan wartawan lain, dia orang nak tanya soalan apa semua. Kena pula malam tu menang 4-0. Tak rasa dia orang akan layan sebaik itu. Mungkin ramai wartawan nak tanya kan. Jadi untuk kita dapat serapat tu memang susah. Dan tu je cara satu-satunya peluang, akal yang ada. Okay, aku nak buat macam ni. So bila turun, balik esok post naik, boom. Dan bila orang tanya, macam mana abang dapat? Sudah jam. Nasib baik dia tak kata suruh delete. Kalau dia kata suruh delete, gelap lah. Itulah gelap pertama sebelum gelapnya pemain warisan dia kena scam. Tapi yang penting dapat sign. Yang penting dapat sign. Tapi sepanjang kau mendapatkan sign player-player ni, macam mana? Ke aku kena buat video lain lah, cerita pasal sign ni? Boleh juga. Kita buat video lain lah. Kalau baju lain pun ada. Boleh? Baju lain kita pun buat ada. satu video yang lain. Kita nak dapatkan tips macam mana nak dapatkan sign player-player. Baik. Boleh, tak ada masalah, kita daripada cuba. jurnalis semi-pro. Boleh, semi-pro. Boleh, tak ada masalah. So, itu saja setakat ni. Kita jangan lupa dengarkan Borak-Sorak dan dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia di TikTok Shop Sorak Midah. Terima kasih, Lang. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.